Rol, macam mana nak buka pintu ni? Tekan. Tekan meh. Oh, tekan. Kena tekan meh. Oh, power Kereta apa meh? Kereta ni tak silap aku ada autopilot. Tapi kalau korang nak tahu ni kereta apa, saya perkenalkan Lexus NX 250 2.5 Luxury F Sport. Tangan pegang handbrake, kaki dekat atas. Di bawah sini. Okay, macam saya cakap tadi, kereta ni ada function autopilot. Semalam kita punya staff dah try dah atas jalan. Balik ke public auto, memang jadi mat. Okay, kereta tahun 2023, harga yang kita buka kat korang bermula daripada RM285,500. Okay, daripada segi prestasi, enjin 2.5 inline 4 cylinder dengan 8 kelajuan auto transmission, okay, cukup responsif untuk pemanduan harian korang. Dan bila masuk highway je, dia ada overdrive bagi pengalaman memandu yang lebih lancar dan for sure lah jimat minyak. Daripada luar je dah nampak sporty. Dengan Modelista Aero Kit, rupa dia memang garang, ditambah pula dengan LED headlight, ada tail light yang tajam. Naik je kereta ni, orang akan disambut dengan genuine F Sport leather seat. Bukan je selesa, tapi memang ada aura-aura luxury tu, okay? Jom kita pergi dekat part entertainment pula. Okay, entertainment part dia bukan calang-calang. Okay, ada 9.8 inci touch screen infotainment lengkap dengan wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Sistem bunyi dia pakai Mark Levinson Premium Sound System. Kita pergi pula dekat sistem keselamatan dia. Okay, antara yang kita boleh highlight ialah blind spot monitor. Sangat membantu bila nak tukar lorong atau keluar daripada parking. Ada sliding moonroof yang akan membuatkan dalaman dia rasa lebih lapang dan eksklusif. Okay, so untuk korang yang berminat nak dapat kereta ni, macam biasa boleh datang ke showroom kita, boleh jumpa salesman, boleh jumpa saya juga Azmi untuk special price. Kita jumpa lagi next review. Assalamualaikum. Tolak dulu meh.